Satu pasangan suami isteri berkulit gelap sangat teruja untuk mempunyai anak ketiga. Tapi apabila bayi itu dilahirkan, semua orang terkejut kerana dia langsung tak kelihatan seperti orang Nigeria. Kisah ini bermula pada tahun 2010. Angela dan Ben Ihieboro sangat terkejut kerana bayi perempuan mereka yang baru lahir bukan sahaja mempunyai mata biru, berkulit putih sepenuhnya, malah rambut berwarna perang. Disebabkan kejadian ini sangat luar biasa, perkara pertama yang Ben lakukan ialah berpaling kepada isterinya dan berkata, "Apa ni?" Pada mulanya, semua orang menganggap Angela berlaku curang sebab perkara seperti ini sukar dah berlaku. Tetapi ternyata genetik kadang-kadang boleh menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Walaupun dua anak mereka yang lain berkulit gelap, doktor percaya anak ketiga ini mungkin secara kebetulan menerima gem putih yang tersembunyi daripada kedua-dua ibu bapanya. Walaupun Angela dan Ben selama ini menganggap mereka sepenuhnya orang Afrika, tetapi mereka mungkin pernah mempunyai moyang berkulit putih beberapa generasi dahulu. Disebabkan itu, mereka dapat menghasilkan seorang anak perempuan yang berkulit putih. Ditambah apabila mereka membuat ujian DNA, ia disahkan secara rasmi bahawa Ben memang bapa kandungnya. Komen pandangan korang.